Jaya kali ni lubang di bahagian tengah. Jaya tidak sempat untuk jackal bola tersebut. Terus saja dimainkan. Satu kick and chase yang cuba dilakukan. Jaya ditangkap dengan baik dengan satu offload yang begitu baik. Menemukan winger pasukan di Pirit. Mendapatkan try yang kedua untuk pasukan mereka. Sebelum sebentar tadi sudah pun ketinggalan 7 mata di belakang. Kini comeback. 2 try di hadapan. Dengan conversion berjaya disempurnakan. 14-7 ketika ini. Larian yang begitu laju menemukan Nora Mira Shakira binti Azari.